Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, dalam video kali ni, saya nak penuhkan siri request. Ok, dalam last video saya cakap request tu dia suruh trade account MYR dan modal kecil kan. Tapi yang modal kecil, part modal kecil tu tak ada. Yang ada saya baca balik, dia suruh trade pakai account MYR. Dia tak spesifikkan berapa ringgit yang kena ada kan. So, kita start dengan 500 lah So 500 kita cuba target dalam 300% lah kot. 300% okey kan. 300% 500 1000 2000 lah So dalam 2000 ringgit kita cari dekat account ni. Okay, jom kita start. So saya akan entry dulu, lepas tu nanti baru saya akan explain kenapa saya entry. Alright, masuk part 0.45 tu. Lepas tu kejap lagi saya akan spesifikkan kenapa saya entry So kita single entry je, single entry saja. Okay, TP kita 100 pip cukup. So jom kita tengok dia dah sampai dekat bawah tu. So saya kena cepat-cepat sikit sebab takut dia takut dia terlepas tadi. So tadi saya target dia ada touch low ni kan. So ni touch low ni dah. Okay, so kita tengoklah macam mana. A few moments later. Okay, tu dia. Sudah pacak. So, sekarang ni saya salah kira-kira tadi. Saya tarik TP ke 2K. Sepatutnya 1500 lah. Kalau 300% kan 500 1000 100% 1500 2%. So, jadi ke 2000 300% kan. So, sekarang ni kita boleh close dah. Jom kita close. So sekarang ni daripada 500 ke 2000. Okay, dalam beberapa minit kita trade lah. Okay, so jom saya explain apa reason dia kan. Saya buy dekat situ. Okay, buy ni bersifat short term sebab kita lawan arah daily. Arah daily masih lagi ke arah sell. Okay, so apa reason dia saya sell, saya buy dekat situ. Okay, jom kita tengok. Dekat sini simple saja, saya tengok dekat time frame 30. Okey. Kita tengok sini kita ada satu support yang strong. Kenapa saya panggil strong? Selepas dia buat support ni, dia pacak banyak kan. Okey. Lepas tu kita ada satu candlestick bullish momentum ni, nampak Kita makin dengan low dah. Okey, low dia kat sini. Betul. Low dia kat situ. So sekarang kita nampak kita ada satu rejection kat situ. So jangkaan saya kan ni yang 30 jangkaan saya akan ada satu retracement yang dibuat ke atas. Okey, mungkin dia akan touch previous support kat sini and then dia akan retrace naik ke atas. So kita cuba tangkap peluang tu lah. Dia tak lama pun, dia kejap je. Tapi berbaloi lah kita trade kat gold situ sebab kita boleh dapat banyak sebab dia punya retracement dia sekali dia retrace banyak dia dapat kan. Okey, so saya buka dekat time frame 15. Buka-buka tengok lah, Allah hai, ada QM. Kita ada high, low, high, low. Okay, so selepas dia membuat low, biasanya dia akan cari area QM lah. Okay, kita akan cari area QM. Alright, so sekarang ni dia retest support. Okay, dan ada satu lah kekurangan yang tadi saya trade dekat M1 tadi kan. Okay, ada satu kekurangan dia dekat M1 ni. Tadi saya trade dekat M1, kita buy dekat sini kan. Kita buy dekat sini. Okay, kenapa saya target buy situ? Sepatutnya memang kalau ikutkan hati memang saya nak tekan dekat sini. Tapi saya nak dia retest low ni balik. Low ni nampak shadow ni, saya nak dia retest low ni balik. Kenapa nak retest low ni balik? Okay, sebab itu adalah tempat yang saya rasa paling sesuai untuk kita masuk lot besar. Okey, macam tadi saya masuk lot 0.45 kan, lot besar. Okey, dan ada dua kemungkinan je. Kalau dia retest low ni, saya akan tekan buy tanpa ragu-ragu. Dan kalau terlepas lah. Dia kalau dia terus naik ke atas tadi dan kalau terus naik ke atas tadi, kita akan kemungkinan besar kita akan cari sell pula. Okey, itu je. Itu dua kemungkinan. So apa yang jadi tadi, dia jadi yang pertama lah, benda pertama yang kita nak tadi dia retest previous low ni. Okay, ni kat time frame M1 So dia retest, nampak tu retest, dia turun sekali lagi, saya tekan buy terus. Itu sebab tadi saya tak sempat nak explain nanti. So saya decide okay, tak apa, entry dulu dah TP, nanti baru explain lah.
takut terlepas sebab M1 dia laju. Okey, ada M1 dia laju. Okey, lepas tu dia tiba-tiba dia drop ke bawah tadi. Dah risaulah, tapi tengok tak banyaklah dia drop sebab ni M1 Saya tulis sini tadi dia drop dalam lebih kurang dalam 15 pit macam itulah. Okey. So daripada 500 jadi ke 2K MYR kalau 2K lebih kurang dalam 500 USD lah. 500 ni lebih kurang dalam 100 plus USD, jadi ke 500. Cukup lah kan. Untuk scalping, untuk simple-simple ni dia based on naked chart saja, based on kefahaman candlestick yang close. Dia tak ada pattern, reversal pattern apa sangat. Sebab kalau ikutkan reversal pattern yang ada kat sini tadi, ada kat sini kan. So ni dah retest semua. So ni dia daripada higher time frame HTF higher time frame, kita pergi ke lower time frame. Dia bukan lower time frame, saya tengok lower time frame dulu baru pergi ke higher time frame. Tak, saya akan pergi ke higher time frame dulu. Higher time frame dulu yang penting untuk buat decision. So daripada situ saya tengok candlestick macam tadi kan, M30 saya buka M30, tengok dia tak lepas lagi candlestick momentum ni. So ada kemungkinan dia akan retest, dia akan macam naik ke atas balik kejap lah. So naik ke atas balik sekejap tu pun kita boleh dapat almost 80 pip 90 pip kita dapat. Okey, beza tengok macam ni nampak ni candlestick momentum buy kan. Ni candlestick momentum buy. Tapi apa dia buat ni, dia fully breakout. Dia fully breakout. Macam ni tak, dia tak bukan fully breakout. Apa yang jadi, dia reject. So saya expect dia akan retest kat sini dulu, kat area support sini. Lepas tu saya tengok dekat time frame 1, tengok dia dah start buat satu momentum buy ni kan. So saya tak nak buy kat atas sebab takut dia boleh, kan sekarang ni gold dia suka retest yang low, paling low ataupun paling high kan. Contoh macam ni nampak ni, dia nak turun bawah, tapi apa dia buat, dia retest paling high ni. So saya cuba target dekat area sini lah. Okay. So alhamdulillah dia sampai ke bawah. So kita teruslah buy kat sini. Okay, kalau MC tu je lah, setakat tu je lah kan. Sebab ada nama pun margin kan. Okay, full margin, single entry. So 500 ke 2K. Okay, so Siri request trade account MYR settle. So lepas ni korang request apa? So sila komen dekat bawah. Saya cuba yang terbaik lah untuk post sebanyak yang boleh. So daripada saya trade sendiri, better saya cuba follow request korang lah. So banyak lah sikit idea saya, tak adalah saya trade balik-balik benda sama je, pusing-pusing kan. So at least ada something yang saya boleh dapatkan idea. So korang bagi saya idea, InsyaAllah kalau idea tu menarik, saya cuba buat lah. Macam account MYR ni tak pernah lagi. Saya biasa trade pakai account USD kan, dekat konten YouTube. So ni saya trade pakai account MYR pula. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam the next video. Assalamualaikum dan ciao.